Emas tidak boleh buat untung. Sebelum tu boleh follow dan share video ni untuk rujukan akan datang. Sifir emas adalah seperti berikut. Yang pertama, jika harga naik lebih tinggi daripada harga yang kita pernah beli, maka kita akan dapat untung jika kita jual. Yang kedua, jika harga turun lebih rendah daripada harga yang pernah kita beli, maka kita akan dapat rugi jika kita jual emas. Selain daripada untung dalam bentuk RM dengan emas, ada juga untung yang bukan berbentuk RM. Untung ini hanya dapat dirasai dan dialami oleh orang yang pernah membeli emas sahaja. Yang pertama, untung duit tak habis dibelanjakan tak tentu hala. Yang kedua, untung duit dah bertukar jadi aset berkualiti tinggi. Yang ketiga, untung tabiat berbelanja yang boros sudah dapat diubah dengan menyimpan emas. Yang keempat, untung bertambah harta dalam tak sedar. Yang kelima, untung ada backup terakhir atau benteng kewangan yang kukuh. Dan yang terakhir sekali, untung ada sesuatu yang boleh digadai untuk dapat tunai segera. Dan macam-macam lagi. Yang penting sekarang ialah mula simpan emas. Nanti kita akan nampak untung yang saya tulis ni satu persatu. Kalau tak mula simpan emas, baca pun tidak akan faham.